tanya dekat Cantik kan, Cantik minum kopi apa setiap pagi sebab badan bertenaga. Ni, kopi probiotik. Setiap kali Cantik live, korang ada tanya je, Cantik amalkan kopi apa? Kopi probiotik. Mana korang yang suka minum kopi? Daripada korang minum kopi kosong, tak ada manfaat, baik tukar kepada kopi ni. Jadi, sangat bagus juga untuk dalaman perut kita. Probiotik kan bagus korang. Jangan cakap korang tak tahu apa pasal probiotik ni. Jom kita buat. RM berapa? Tengok dekat beg kuning Cantik. Dalam dia macam ni. Lepas tu kita bancuh je guna air panas. Halal ya korang, jangan risau. Kenapa kopi ni mahal Cantik? Biasa minum kopi belas-belas ringgit je. Yelah, dia bukan kopi kosong. Dia bukan kopi, dia bukan kopi susu biasa. Dia ada probiotik. Probiotik, lepas tu tak ada gula putih. Dia punya bau. Kopi tu bagus, senang membuang air besar. Baca? Tolong baca komen tu. Itulah function dari probiotik. Dia boleh membersihkan usus kita, ya. Korang ingat tau, ini tak ada gula putih. Jadi korang jangan berharap yang ni ada rasa manis. Dia tak manis So untuk akak-akak yang ada gula darah tinggi, boleh amalkan. Dia tak manis tapi dia berlemak. Macam Cantik tak pandai minum kopi tapi bau kopi dia tu, mana korang yang kalau buang air kan 2 hari sekali, atau susah, atau usus kotor, amalkan ni.